Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Xaviera 18 ingin berkongsi tentang produk kami yang bertemakan Waste to Energy. Produk kami mentransformasikan tin aluminium kepada pengecas telefon yang mesra alam sekitar. Kami terdiri daripada 4 orang pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18 iaitu Dania Darwisha Amni binti Muhammad Azhanuddin, Balkis Imanina binti Muntazar, Wan Liana Melissa binti Wan Murizani dan Umairah Najwa binti Muhammad Uzaini. Kami dibimbing oleh Puan Sharifah Alfarina Kurnia binti Syed Sagor. Konsep projek ini menggunakan tin aluminium terbuang sebagai bateri termoelektrik untuk mengecas telefon. Ia berfungsi apabila tindak balas elektrik di antara bateri dan microproses yang telah disusun atom kod. Antara kelebihannya ialah untuk menggalakkan amalan kita semula dan menyebabkan sumber tenaga mudah alih. Kelebihannya yang lain ialah seperti mampan, iaitu menggunakan tin yang dibuang bermakna kurang sisa, menggalakkan kita semula. Daripada tin kosong, ia boleh digunakan semula untuk menyediakan fungsi yang berguna dalam mengecas alat elektronik. Selain itu, ia merupakan sumber kuasa mudah alih. Kaedah ini menyediakan sumber kuasa kecemasan di luar grid. Melalui kaedah ini juga, kita boleh mempunyai pengecas termoelektrik di tapak perkhemahan, mendaki atau mana-mana lokasi tanpa akses mudah ke salur keluar kuasa. Antara bahan-bahan yang diperlukan ialah tin aluminium, bateri 9V, pengecas, penyambung wayar, pita selofan, penyangkut wayar dan micro pemproses mini. Bateri 9V, pengecas, penyambung wayar dan pita selofan boleh didapati di Mr. DIY. Itu sahaja daripada kami, Xaviera 18. Semoga berjumpa lagi.